Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar korang semua, sehat? Terima kasih kerana klik video kecil tu. Jangan lupa like, comment, subscribe. Pam 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 tung 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 pam ting ting. Wah, setelah pelancaran cekal dengan Pasura hari itu, kecoh media sosial ya, pasal Pasura, pasal koleksi baju dia, baju raya dia. Kalau korang nampak di media sosial ni semua upload pasal jekyll dan seperti insan biasa, seperti biasa akan ada heteros yang tak puas hati. Kenapa saya cakap macam tu? Aktif juga di sosial media ni, memerhati. Wah, memerhati. Okey, seperti yang kita tahu, Pasura mengeluarkan 51 desain untuk Hari Raya. Dan bila hari ni buat buat fashion show hari tu, besok ke? Besok tu satu desain yang sold out. Okay? Dan kuantiti dia adalah 7,000 sold. Dan di situlah timbul satu spekulasi yang di mana mengatakan bahawa hasilnya brand tu, jenama tu, desain tu sebenarnya tak sold pun. Saja je pihak jekyll mengatakan macam tu supaya orang panik. Kemudian berebut-rebut membeli. Itu kata haters lah. Dan itu sebenarnya hanyalah marketing. So, korang rasa? Kenapa harus ada marketing sedemikian? Kenapa? Ramai yang macam puas hati dengan macam wow dengan apa yang Pasura buat. Maksudnya dia muncul-muncul je terus jadi kolaborasi dengan jekyll dan membuat desain sampai 51 untuk raya. Dan tak ada yang sold out pun. Dan ramai pula yang macam isu ni macam jadi hot. Kira di trade ke mana dia jadi macam satu sikit orang post jekyll dan jekyll sendiri pun kata tak pernah dalam sejarah yang baju tu dilancarkan hari ni besok dah sold habis dan bukan 1,000 tapi 7,000. Sebetulnya ramai yang macam eleh tu marketing je, sebenarnya tak sold pun, saja je jekyll macam ni sekian macam tu lah. Jadi korang rasa kenapa bila Pasura muncul dan kemudian membuat satu Malaysia ni macam heboh, kemudian adalah mesti akan ada sekian yang ni. Okey, sebenarnya saya tak nak cakap pun benda ni. Maksudnya saya dah tengok screenshot live peguam pula PA satu artis ni kan. Lepas tu saya tak tahu, kalau saya dengar dia punya, saya tak tengok live pun, tapi saya tengok yang sudah di screenshot. So saya tak tahu dari awal dia tu cerita dia macam mana sampai kan ada satu tahap yang kata baru dapat satu job dah heboh. Dia punya artis job sana sini tang macam relay je macam tu lah kan. Ini baru satu job dah kecoh. So maksudnya mungkin dia tak masukkan Pasura kan, mungkin dia tak masukkan Pasura, tapi kebetulan mungkin itu orang kata sesuatu yang tak disangka, mungkin ini kebetulan ataupun sebenarnya memang itulah maksud dia, kita tak tahu. Tapi bila dia cakap macam tu, secara tidak langsung semua ke arah Pasura. Lepas tu last video pun dia kata bila kau cek bank kau je, tiba-tiba duit kau tinggal sekian, lepas tu meminjam. Itu pun disangkutkan dengan sebab hari tu kan ada pinjaman yang 4 juta yang tak settle kan, macam itulah hari tu. Jadi itu semua mengarah kepada Pasura. So kecoh lagi. Mungkin siapa nama, walaupun saya tak minat pun, siapa nama ni, saya tak minat dah nak beritahu pasal artis dia ke apa, saya tak minat. Tapi nak dibetulkan juga lah. Kadang-kadang screenshot yang macam ni kadang-kadang orang membuatkan netizen tu menyerang, membuat anda yang sendiri sekian macam tu. Jadi saya tak nak lah cakap cerita ni memang ditujukan untuk Faz, sebab kita tak tahu awal dia live macam mana dia cakap, tiba-tiba sampai ke di situ, itu yang di screenshot dan itu yang dihantar. So timbul perbalahan antara fans ni dan fans itu. Dan saya, walaupun saya memang di Pasura, tapi tetap ingin cakaplah untuk Pasura punya kita ni yang peminat Pasura ni jangan terlalu ini. Sebab apa? Kadang-kadang bila kita terlalu nak macam kita seolah-olah rasa macam tak boleh ni, dia macam sebut macam ni, macam untuk Pasura je kita boleh.
Sebab dia tak sebut pun nama Fasura. Tapi memang cara dia bercakap tu, yang pertama tu dia kata, baru dapat satu job dah sekian-sekian kan. Lepas tu bila dia kata cek bank, banyak tak ada duit, lepas tu buat pinjaman. Itu memang seolah-olah untuk ini, tapi kita jangan terus kecam artis dia pula. Kan? Jangan terus kita kena positif. Okay? Apa yang pasti, Fasura sekarang, tahun 2026 ni, insyaAllah. Sekarang pun dah kecoh kan. Fasura. So, itu adalah satu pembuktian bahawa kita santai-santai saja. Ada masalah dengan kecaman, cacian, santai saja. Seperti yang Pak selalu kata, Allah ada. Dan itu dah betul-betul terbukti bila dia muncul lagi dan terus sok. Dia tak ada kontroversi selepas berceraian tu tiada ini, itu tiada. Tutup dia keluar, sok. Itu yang kita nak. So, sebagai peminat Fasura, orang patut bangga ya. Sebagai, itu adalah Fasura. Kalau korang cakap, macam ni je pun. No. Saya tahu ramai artis Malaysia cantik. Kaya dari Fasura pun mungkin ada. Tapi kau tak boleh tandingi Fasura. Banyak benda yang kau tak boleh tandingi. Mungkin kau boleh tandingi dia dengan muka dia. Kau tak boleh tandingi dengan senyumannya. Mungkin kau boleh tandingi dengan senyumannya. Tapi kau tak boleh tandingi dia dengan dia punya karakter yang boleh jadi serius, boleh jadi kelakar, boleh jadi gila-gila. Itu Fasura. Dia tak terlalu serius. Tapi bila dia harus serius, dia harus serius. Orang macam tu yang kita suka. Kalau orang macam ni kita akan jadi macam tak bosan. Faham tak? Sikap malu kena ada. Tapi kalau terlalu malu sangat di dalam dunia artis ni, kau tak ke mana dek? Okay, betul? Kau tak ke mana dalam dunia artis ni. Tapi jangan pula sampai ada rasa malu. Kerana kalau kau tak ada rasa malu langsung, kau akan jatuh. Okay? Tapi boleh tak ada rasa malu kalau yang kau buat tu adalah sesuatu yang contoh macam menjual, kan benda elok. Kau tak boleh ada rasa perasaan malu. Tapi kalau bab-bab yang benda-benda lain, kau kena ada rasa malu. Okay?